Jika tuan-puan seorang jutawan dan tuan-puan nak bekukan aset tuan-puan ke dalam bentuk harta yang bertahan dari terkena kejatuhan ringgit, maka item emas jongkong begini adalah yang sesuai untuk tuan-puan. Syarikat Public Gold merupakan pengeluar emas terbesar di Malaysia. Sekarang Public Gold telah membekalkan emas seberat 12.5 kg emas. Ia adalah rekod emas terbesar yang pernah ditempa oleh syarikat di Malaysia dengan nilai semasa emas tersebut sekitar 5.5 juta ringgit. Maka dengan emas jongkong seperti itu, ia adalah aset yang sesuai untuk tuan-puan jadikan sebagai aset ataupun harta yang boleh protect kekayaan tuan-puan. Tak boleh berlanjut pasti pada emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Di samping menabung emas fizikal begini, dia tidak dikenakan cukai dan emas ini dikatakan instrumen kewangan yang di luar daripada sistem kewangan tersebut. Jika apa-apa berlaku kepada tuan-puan, kerajaan tidak boleh membekukan aset seperti emas dan perak. Simpanan emas seperti gold bar dan dinar begini adalah tidak dicatat di dalam mana-mana institusi kewangan. Jadi dia merupakan aset yang sesuai untuk tuan-puan sembunyikan nilai kekayaan tuan-puan yang sebenar. Kalau tuan-puan menabung dalam bentuk aset seperti emas dan perak, kekayaan tuan-puan tiada siapa yang tahu melainkan diri tuan-puan sahaja.